Kau tengok hasil dia macam mana. 1 kali, 2 kali, 3 kali dah hilang dah dia punya kedut tu. Aku dah lama kena tipu dengan langsir ni, kau tahu tak? Kau tengok, nampak macam jahitan kan? Yang ni kedut, yang ni jahit kan? Tapi kalau kau tengok kat belakang, mana ada benang? Tak ada benang. Kalau kedut, aku ingat macam ni kan? So benda ni actually kedut. So macam mana nak fixkan benda ni kan? Boleh fix ke tak? Okay, boleh. Korang guna benda ni. Aku guna benda ni. Kau tekan lama-lama, dia steam iron. Kau tengok. Kau tengok hasil dia macam mana. 1 kali, 2 kali, 3 kali dah hilang dah dia punya kedut tu. Mana ada kedut? Dia akan sedut tau. Dia akan sedut langsir ni. Dia akan sedut and dia ada dia punya steam tu. Nampak dia punya steam tu. Dia ada steam juga. So function lah. Okay, kat sini nampak macam kedut teruk ni kan. Okay, jom kita iron je. Dah settle dah. Okay, kita tengok kat belakang. Kat belakang pun mana ada dah kedut. Nampak? Kita dah settle dah semua. Tadi ada kedut kan? Sekarang ni dah tak ada kedut dah. Settle semua. Function benda ni. Dia ada air. Kalau kau buka, kau boleh letak air kat dalam ni. Lepas tu, letak je macam tu. Lepas tu kau boleh adjust dia punya steam. Nak banyak ke nak sikit. Ataupun dia punya grip ni. Dia punya sedutan dia tu. So nak on, just tekan lama-lama. Function. Beg kuning kat dalam video ni guys.